Kalau korang isi RON 97 dekat motor Kak Pecah sebab nak bagi laju, mungkin selama ni korang dah membazir duit. Ramai ingat lagi tinggi nombor RON lagi laju motor. Sebenarnya itu salah faham. RON bukannya ukuran kuasa enjin. RON hanyalah ukuran ketahanan petrol terhadap masalah knocking ataupun letupan awal dalam enjin. Majoriti motor Kak Pecah masih menggunakan nisbah tempatan yang rendah. Maksudnya enjin Kak Pecah memang direka khas untuk menggunakan RON 95. Jadi bila isi RON 97, kuasa motor tak bertambah, top speed pun tak berubah. Lagi satu mitos ramai kata RON 97 boleh bersihkan enjin. Sebenarnya yang membersihkan enjin ialah bahan tambahan ataupun additif dalam petrol, bukannya nombor RON. RON 95 moden di Malaysia pun dah ada bahan pencuci yang mencukupi untuk enjin Kak Pecah. Ada juga yang kata RON 97 lebih jimat. Hakikatnya kebanyakan pengguna tak akan nampak perbezaan penggunaan minyak yang ketara. Jadi kalau motor korang hanyalah Kak Pecah standard yang memang disyorkan guna RON 95, tak perlu bazir duit untuk isi RON 97. Lebih baik gunakan lebihan duit untuk tukar minyak hitam, penapis udara dan spark plug, untuk jauh lebih memberi kesan kepada prestasi dan ketahanan motor. Jadi lepas ni masih nak isi 97 pada Kak Pecah ataupun kekal dengan RON 95? Tulis pendapat korang di ruang komen.